Kita dah sampai Kim Postel dekat Hanyai ni. Cuma itulah, biasalah kalau kita nak check in sebenarnya dalam pukul 2 atau pukul 3. Tapi inilah, kita dah sampai sini pukul 8, pukul 7 sekarang. 7 waktu Thailand 8 waktu Malaysia. Dekat signboard tadi dia beritahu operasi dia pukul 9 waktu Thailand. So kena tunggu dalam 2 jam lagi lah. Kalau boleh kita nak simpan beg ni dekat hotel ni lah. So kita boleh letak beg di hotel ni. Baru lah. Okay, sekarang kita orang nak menghala ke satu restoran ni untuk sarapan pagi. Banghan Restaurant. Tadi daripada hotel Kim Postel tu kena berjalan kaki sikit, kira-kira 8 minit macam tu. Pulut makan dengan ayam. 800 baht. Sekarang pukul 9.26, 11.30. Masih awal lagi, nak check in pukul 2. Jadi kita orang plan nak pergi Makro. Okey, dah sampai Makro. Try. Ini sebab benda ni viral. Okey, selesai dekat Makro. Sekejap lagi kita orang nak pergi ke Central Hanyai. Okey, sekarang pukul 1.53. Kita dah sampai dekat hotel Kim Postel. Jadi sekejap lagi kita orang check in. Okey, lepas ni kita nak berehat. Okey guys, pada malam ni kita orang nak pergi ke Asian Night Market ataupun Greenway, tengoklah macam mana. Jadi jom kita tengok apa yang ada kat sana. Jalan menghabiskan duit. Okey, ma'am tengah booking untuk urut. Hari ni 1 Jun 2026. So untuk hari ni kita plan nak pergi Songkhla. Okey, nak round-round dekat Songkhla. Okey, ni suasana pagi dekat area kita orang punya hotel. Dia ada pasar pagi pasar pagi. Itu dia. So kita orang sampai tempat makan. Tempat makan ni memang penuh dan mostly habis So kita akan cari tempat sarapan yang lain. Pukul 10.30. Hujan pula. Okey, tengok hujan. Jadi sebabkan hujan dan juga tempat nak berlekuk penuh dan nak juga habis, kita orang akan pergi terus ke Songkhla.
sekarang kita orang dah sampai di Songkhla. Kereta kira branch tu Okay, kita orang sambung ke perjalanan ke depan tu. Memang pedak sikit jalan kaki, tapi cuaca pun okey, tak panas sangat. Okey, sekarang kita sampai di Coffee Donuts Mall. Kita orang nak gerak ke mana kakak? Pergi Good Mountain Cafe. Okay, let's go. Kita nak balik. Magi by kereta. Ha? Magi. What city Malaysia? Ya. Malaysia, Melaka. Dekat Sivers. So basically apa yang saya tahu ni tempat boleh ambil gambar lah. Dia macam kita pergi Bandung yang ada tasik tengah-tengah tu. Oh iya ke? Kurang dalam pukul berapa ya, 8 kot. So kita orang nak pergi urut. Okay, dah sampai. So kita orang nak berurut dekat tu Bayan Ban Iyara. Okay, selesai sudah mengurut. Kita nak pergi makan Bangli. Kenapa gak WhatsApp ni? Okay guys, selamat pagi. Okay, hari ni 2 Jun
20.26. Sekejap lagi dalam pukul 8 suku macam tu kita akan turun dan pergi ke Kim Yong. Lepas tu kita akan pergi ke Anyai Village. Okey, sekarang kita orang nak pergi ke Hat Yai Village. Sekarang pukul 11.30. Dia nak pergi balik ke Central Hat Yai dengan makro untuk beli beberapa barang. Kemudian terus ke Lee Garden Dan Dobby. dan Mendobi. Thank you. Okey, sekarang kita berada di mana? Hat Yai Village. Bandung. Pandang. Okay. Sekejap lagi kita orang nak pergi ke Central Hat Yai. Lepas tu pergi makro. Kek viral ke? เชิญหมายเลข A Okey, lepas Hat Yai Central kita orang pergi ke makro balik. So kita orang nak pergi mana pula ni? Tak balik dah benda. Balik Dalam Malam pukul ni berapa? last lah ke 7E. Membeli barang-barang 7E. Dekat sikit. Okey, hari ni 3 bulan 6 2026. Kita orang prepare untuk check out. Pukul 9 kang van akan datang dan dia akan hantar kami ke border. Ni barang-barang. Sekarang kita orang last shopping lah dekat Hat Yai ni. Sekarang pukul 8.10 minit, 8.45 van akan sampai depan hotel. So kita akan gerak ke border lah. Okey, sekarang kita orang tengah tunggu van untuk ke border. Okey, kita orang dah sampai border sekarang pukul 10.07 minit. Sekarang kita dah sampai dekat parking kereta. So kita tengok dulu keadaan kereta. Kita check dulu kok ada calar ke apa kan. Sampai tadi charging yang cover tu macam terbuka sikit. Tak tahulah siapa yang kata tangan untuk tekan-tekan benda tu untuk buka benda tu. Berapa ringgit parking 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Balance RM16.98. Untuk 4 hari 3 malam Okey, sekarang bateri 94%. So kita plan nak charging dekat Starbucks.
Kita boleh tengok charger tu kosong atau tidak. Starbucks Aman Jaya kan. Ni Starbucks Kang Jaya DT. Available RM1.30. So kita pergi situ lah. Kita dah sampai Starbucks Kanga tu charger dia, charge EV. Jadi sekarang kalau kita lihat percentage bateri ada 44%. Okey, kita orang pergi makan dulu. Sekarang jam 1.30. Tadi start charge kan. So kita boleh tengok 100% nak habis charge. Saya charge 100% sebab charger kat situ dia tak sibuk. NOQ. Dia ada 2 stesen. Satu stesen tu available lagi. Maksudnya memang tak sibuk lah kan. Jadi saya charge 100%. Alang-alang. Sekarang sampai 600. Saya pergi ambil meter. And then bawa kat tempat makan ni lah. Yelah, takkan nak biarkan 100% kat situ kan. Nanti kan orang cakap Land Hogger pula. Land Hogger pula. EV Hogger, charger Hogger. Kanga Jaya Mall. First time sampai Kanga tak pernah lagi. Jadi kalau kau nak charge kat Starbucks ni, dia ada lagi kat TNB tapi TNB dia agak mahal kata dia. Macam ni kita boleh pergi A&W, nampak tu Subway, pergi mall ni. Boleh makan-makan kat tepi-tepi ni kan, kat kedai-kedai. Itulah kelebihan dia. Charge dah penuh. Okey, sekarang bateri dah 100%. Charge dekat Starbucks Kanga tadi. Lepas tu kita nak shoot pergi ke Ipoh. Okey, daripada 44% ke 100% mengambil masa kira-kira 54 minit 20 saat. Jadi kos pengecasan adalah RM44.99. So sekarang kat Perlis lagi nampak hujan. Kita tak charge sebab bateri ada 77% lagi. Tapi no queue Sekarang kita di arena Bukit Simanggol, nampak sini ada charger nampak dia ada signboard EV. Okey, tengok TNB Electron kosong, no queue. Sekarang kita berhenti dekat arena Gunung Semanggol, bateri ada 45%. TNB Electron tadi kosong tapi malas nak top up. Just nanti pas mayang semua kita terus je lah sampai ke Ipoh. Kita akan top up dekat Ipoh je lah. Okey, sampai Ipoh. Sekarang pukul 6.53. So direct ke apa? Butik Butik Hotel. M Butik Hotel. Okey, sekarang pukul 7 suku. Sebelum kita orang check in, kita orang nak makan dulu lah. Sampai ke hotel kan, kita charge kereta dan kita kemas-kemas, kita rehat-rehat. Okey, jom tengok bateri. Sekarang 22% memang kena charge. So ada range 81 km. Makan dulu, lepas tu balik hotel, charge dan kemas-kemas. Malam ni tengoklah, kalau nak keluar kita ambil Grab saja. Alright guys.
try. Kita pun di Cafe Ipoh. Kita orang makan malam. Ada semua nachos. Bagi. Selesai sudah makan. Okey lah makanan kat situ Sekarang kita dah sampai di M Boutique Hotel Ipoh. Jadi sekarang ada charger hotel ni. So korang kena install apps e-power. Start charging 22 kilowatt, RM1 kilowatt power. Okey, tengah charging Dia punya watt dia 98 kilowatt, current 14A. Ini agak slow kat ni. Time remaining 5 jam 8 minit untuk habis 100%. Okey, hari ni 4 bulan Jun 2026. Kita orang nak gerak ke Kampar ambil mok. Sekarang pukul 8.40 pagi. Tuan tengah berkemas. Kereta pun dah cas. Dapatlah 700 dalam RM49 something dia tu lah. 4 jam je masa untuk ngecas. Sebab charger kat sini 22 kilowatt. Memang nice lah bilik ni besar satu, tempat ada 2 queen. Lepas tu toilet pun besar. Nampak ada 2 partition. Sana untuk jamban, ini untuk mandi. Tengok dia punya sinki pun ada 2. Memang luas Lepas tu pula dia punya looking dia memang retro lah. Dia ada Chesterfield sofa. Nampak dia punya rak-rak macam ni kan, style lama-lama macam tu. Dinding dia pun tengok wallpaper dia. Dia main-main dengan tulisan. Lepas tu warna gelap. Aircon pun sejuk. Ada 2 aircon dalam satu bilik ni. Tu satu kecil punya. Tu pun kecil juga kot. Tapi ada 2 lah. Okay, segala kelengkapan memang cukup lah cerek semua ada, bidet ada, benda-benda penting ada. Ok lah. Satu lagi ni, ini jarang hotel ada untuk sangkut tuala dan juga sangkut hanger. Mungkin sebab dia tak ada amari kan. Ni pun boleh buat sangkut tuala kan. Okay, nampak tu Aeon Station 18. Kalau korang menginap dekat hotel ni memang jalan kaki je lah pergi sana. Okay, Hotel M Boutique. Ruang bawah tu kita dah letak semua baju baju busuk. Okay, ni set up untuk balik. Nanti sampai Kampar kita akan ambil mok ada 2 beg kecil macam tu. Tengoklah boleh letak atas ni kot ataupun tak ke depan. Dan ada satu walker tu lah masalah sikit. Ok, sekarang bateri 96%. Bateri 84%. Daripada Kampar kita akan terus ke pivot perdana lah. Kita tengok macam mana kita charge dekat, mungkin dekat mana? Dengkil betul. Dengkil. InsyaAllah kita akan charge kat Dengkil. Kambing. Tak. Tak lah. Stop charging Charging complete. Nampak? Ini dia punya apa? Maklumat dia RM45.50.
sekarang bateri macam 100%, Lagi ni dia bawa dah ke? 330 Boleh lah. km. Okay guys, sekarang kita nak sampai ke rumah. So jom kita tengok bateri berapa tinggal. Tadi dekat Elmina tu saya cas daripada 44 sampai 92 ke 93 jam tu. Okay, so daripada Elmina tu terus ke sini, bateri tinggal 48%, range ada 173 km. Okay, ni hasil tangkapan. Ni dia. Ini separuh lah. Ni separuh. Ada lagi? Separuh lagi dah masuk dalam teh ais. Oh, teh ais. Okay, teh ais. Ni dia. Apa ni? CP ni kan? Satu kotak harum manis. Buka kotak 4 dan 6. So hari ni dah boleh buka lah. Okey guys, itu sahaja perjalanan kami daripada Padang Besar hingga ke Melaka selepas lawatan di Hat Nyai. Jadi kalau korang lihat, bila waktu saya pulang ke Melaka, iaitu pada waktu minggu kedua cuti sekolah, didapati stesen pengecasan ni dia kosong, tak ada queue. So kalau kita lihat, memang tak ada masalah lah masa balik. Lagipun saya pun santai juga. Saya ada singgah di Ipoh bermalam di sana. Lepas tu barulah saya pulang ke Melaka. Jadi kos yang saya perlu bayar untuk pengecasan adalah dalam RM140.33. Jadi sampai ke Melaka saya masih ada baki bateri dalam 48%. Kalau kita compare lah dengan pengisian petrol pada kereta petrol lah, saya rasa mungkin dia mahal sedikit lah banding dengan kereta petrol. Kesimpulan dia kat sini, kalau korang nak jalan jauh memang boleh, tak ada masalah. Cuma tengok masa. Kalau peak time memang perlukan kesabaran lah. Sebab kadang-kadang charger tu rosak, penuh, terpaksa beratur kan. Jadi itulah isu-isu utama dia. Tang balik itu time bukan peak time, memang tak ada masalah lah. Saya kalau bawa kereta petrol pun saya santai-santai juga. Tak adalah saya nak cepat sampai pada satu tempat. Tak. Saya mesti rehat. Yelah, kereta pun dia ada penat dia juga. Kita pun kena bagi kereta rehat juga. Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Semoga video ni ada manfaat. Hingga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.